I tak kisah tau. You Cina Johor ke, you Cina Perak ke, you Cina dari Singapura ke, I tak kisah. I nak tanya sama you, orang-orang Cina. You ada kenal dia ni? Atau dia ni? Kalau you tak kenal, tak apa. You dengar ni. Diorang dua orang ni jual makanan Cina tapi versi yang halal punya. Yang ini Tasha, original Cina Baba Melaka. Dia punya mi wonton ada macam-macam pattern, ada macam-macam rasa. Brother ni pula dari kampung Bendahara. Dia buat itik panggang betul-betul ikut resepi orang Cina. Dekat tempat Tasha, mi wonton sup ada, mi wonton kering pun ada. Selain beraneka mi wonton, mi udang pun ada juga. Mi udang dia ni pula antara yang best seller. Buat masa sekarang, mi udang ni gila menu dia. Nak makan wonton sup sahaja atau wonton goreng sahaja pun ada. Wonton goreng dia ni, rangup gila. Kalau rasa nak makan nasi, korang cari brother ni. Dia ada set nasi itik panggang dan juga nasi itik panggang masak lemak cili api. Set nasi itik panggang versi halal ni memang susah nak cari kalau dekat area JB. Kalau korang nak rasa itik panggang versi halal ni, datang je dekat sini. Menu baru dekat tempat Tasha, mi wonton kering siap ada kaki. Seriously, korang kena cuba juga menu yang ni. Tahap lembut kaki ayam yang dia bagi, sesiapa pun boleh makan walaupun tak ada gigi. So, orang-orang Cina ataupun orang-orang Melayu yang ada dekat JB, kalau nak makan menu yang macam ni, tak perlu nak pergi kedai Ahok, korang cari je dekat sini. Specialist wonton mi dan juga set nasi itik panggang ni adalah dua kedai yang berbeza. Tapi diorang ni berniaga di bawah satu bumbung yang sama. Bertempat di Pasar Tani Kekal, Laken JB, setiap hari diorang berniaga. Bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang, diorang cuti hari Selasa.